Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to TPF Corner bersama aku Fahmi dan juga Dodi. Okay. Macam biasa kita dalam podcast kita ni kita nak sembang random Random pasal tak kisahlah bola sepak Malaysia, bola sepak luar negara, Premier League dan semua macam lah. Okay, untuk hari ni Di. Ya, saya. Apa konten kita hari ni Di? Hari ni last time kita sembang pasal player. Kali ni kita tukar sikit. Okay. Kita bercerita pasal gol. Alright. Gol-gol yang memberi kesan. Memberi kesan. Tak ada. Dia macam gol-gol yang bila kau tengok kau teringat. Tapi gol tu tak boleh daripada team favourite lah. Okay. Contoh kau Liverpool, kau tak boleh select gol Liverpool. Alright. Macam aku MU, aku tak select gol MU. Okay. Aku kena select gol yang lain. Alright. Tapi gol tu membuatkan kau ingat. Okay. Asal lah. Kenapa gol ni? Celebration ni aku macam bila celebration ni lalu je aku macam aduh. Kira gol-gol ikonik lah So tapi syarat dia aku akan pilih 3, Dodi akan pilih 3. Dan gol ni semua daripada Premier League lah dia. Ya betul, Premier League. Kita start dengan Premier League dulu lah. Kita nak tengok berapa ramai orang yang satu page dengan kita. Alright, let's go. TBF, football content, luar biasa. The best fans goals are stunning, luar biasa. Okay, siapa yang start dulu ni? Kau start dulu lah. Aku start dulu. Okay. Gol pertama aku Gol pertama aku pilih Michael Owen lawan Manchester City season 2008-2009 lah, tak salah aku. Kau masuk kau MU sebenarnya kan? Kan tak boleh pilih. Tak adalah, bukanlah. Tak boleh pilih Liverpool. Yelah, kau macam sokong MU sebenarnya ni. Actually sebab aku tengok game ni, aku hate watch tau. Oh, faham. Aku tengah hate watch. Tak salah aku time tu malam raya kot game ni. Okay. So what happened is time tu skor dah 3-3 ke 2-3 sama 3-3 3 sama dah time tu. And game tu epic gila. Aku time tu dengan abang aku pun ada fan MU. So ada sepupu aku yang lain fan MU kan. Kira aku seorang Liverpool lah. Aku nak MU kalah kan. Faham. Lepas tu game tu dah start, Bellamy dah skor. Bellamy pula time tu dah masuk Liverpool belum belum lagi. Bellamy skor. Lepas tu nampak macam MU nak kalah dah. Betul. Lepas tu last minute Ferdinand buat hal. Lepas tu time tu nampak macam City nak kalah dah. Ferdinand buat hal, game tu jadi 3-3. Aku rasa kau fan MU ingat lah gol ni Yeah. Lepas tu time tu Alex Ferguson minit 78 masukkan Owen. Cerita pasal Owen ni dia boleh kata dia nama dia naik kat Liverpool. So dia dah pindah dari Madrid, lepas tu Newcastle kan. Dah sempat menang Ballon d'Or lagi. Betul. Lepas tu dia masalah kecederaan banyak, MU sign dia free. So time tu agak bengang dia tak masuk Liverpool kan. So bila dia masuk MU, lagi orang tengah membenci dia tau. Time tu memang fan Liverpool banyak membenci dia sebab dia tak masuk Liverpool balik. So dia pula tiba-tiba masuk MU, memang benci dia. Kalau kau tanya fan Liverpool time tu memang semua tengah benci Owen kan. Tiba-tiba minit 78 dia masuk, Ferguson masukkan dia. Dia pun bukan pemain utama lah time tu kan. Betul-betul lah minit Ryan Giggs bagi turbol baik. Dia boleh placing belah kanan, gol. Kau bayangkan keadaan aku time tu dekat kampung dengan fan-fan MU keliling aku ni, macam mana aku kena bahan. Dan gol tu juga adalah gol yang penting lah untuk MU, orang kata tu, menang Premier League lah. Aku tak ingat dia berlumba dengan Liverpool. Aku rasa tak salah aku berlumba dengan Liverpool untuk menang title. Yang buat lagi panas lagi, lepas Owen menang Premier League tu, dia boleh close statement apa tau, kalau tak boleh menang kat Liverpool, kita join MU. So gol tu memberi impact yang besar juga kat aku lah, sebagai fan Liverpool. So itu yang buatkan aku mengingatkan gol tu lah. Macam kau fan MU, apa yang kau ingat pasal gol tu di Gol tu sebenarnya season tu adalah season kontroversi sebenarnya. Banyak kontroversi. Salah satu kontroversi dia adalah
Waktu tu Tevez sign untuk Manchester City. Oh, time tu Ya. Situ okay. So waktu tu orang macam, "Ui, tak kena lah. Asal lah kau pergi sana kan." Oh yelah, yang dia bila dia sign tu welcome to Manchester. Ya, ada keluar billboard, Mat. Ada keluar billboard. Macam mana lah fan-fan tak berbulu. Kalau kau nak belah, jangan belah lah jauh sikit. Kau belah pergi sebelah je, Mat. Kau belah pergi City. Okay. So waktu tu macam orang macam, "Uish, kau pergi City So bila game tu pula MU menang, kau bayangkan betapa puas hatinya fans Man United time tu kan. Kita orang tak ada Tevez pun tak ada hal lah. Dia macam tu Tapi kesinambungan timeline dia, game tu sebenarnya yang memberikan peranan impact yang sangat-sangat jahat sebenarnya adalah Craig Bellamy. Ya betul. Craig Bellamy kacau game tu sebenarnya. Buat sebab dia skor 2 biji. Okay, betul. Cuma gol kedua tu yang buatkan kau cakap 3 sama kan. Tapi gol pertama dia lawa. Pertama tu cun. Lawa gila gol pertama dia tu. Tapi gol pertama tu dia sebab aku tak salah aku ingat apa orang panggil first dia punya storyline lah First goal Rooney score dulu. Okay. Minit kedua. Gangster tak gangster MU time tu. Minit kedua skor lawan City. Wish. Lepas tu minit ke berapa lah, aku rasa 10 minit macam tu lah. Gareth Barry, kau ingat lagi tak? Very good Dia lah equalize untuk City waktu tu. Satu sama. Sebab apa time tu Ben Foster buat mistake. Keeper time tu Ben Foster, Mat. Ben Foster yang buat channel YouTube tu. Bukan Ben Foster Channel YouTube. Ben Foster Yang sekarang main kat West Ham kan. Oh yang tu betul lah dia lah. Dia ada channel YouTube apa cycle keeper tahu benda apa, tu. dia sekarang tengah sedap West Ham. And then time tu dah satu sama. Lepas tu MU tambah lagi sebiji, Darren Fletcher. Okay. Jadi 2-1. Tak apa, betul keluar lah. Monster ni keluar, Craig Bellamy. Minit 52. Ferdinand terceduk. Yang tu belum lagi. Belum lagi Itu belum lagi. Oh itu gol lawa dia tu. Itu gol yang membuatkan dia 2 sama. Okay. 2 sama dia score minit second half lah. Lepas tu dah macam game ni sengit ni. And then waktu tu unsung hero sebenarnya untuk game tu adalah Darren Fletcher. Sebab Fletcher score 2 biji. So after Craig Bellamy score, Fletcher score lagi. So jadi 3-2. Fletcher gol 2 Aku tak ingat. Kau ingat? Yelah, aku tak suka dia. Tapi Ferguson suka dia Fletcher sebab orang Scotland kan. Dia kira anak timbangan lah. Sebab dia pun ada dua nationality juga, tak salah aku. Anak dia pun dapat 2 nationality apa. Ya. And then waktu tu lah Ferdinand terceduk. Waktu tu lah. Selepas 3-2 tu minit 90. Aku dah suka dah time tu ni. Aku ingat City menang ni. Minit 90. Mesti kau tengah berkicap macam tu. Ya, aku dah happy lah. Minit 90 kau macam, wah, 3 sama. Ferdinand buat mistake sikit. Itu aku rasa sepupu aku dah diam dah tu. Dah senyap lah tu. Aku hate watching kan dengan dia orang. Dia jadi macam, waktu tu minit 90 skor 3 sama kan. Kau happy lah dia tu. Mesti lah tu. Dan dia tu mangkuk tu lah dia ni skor. Aku yang macam, alamak 3 sama siap. Tapi dalam minit 90 tu sebenarnya minit 78 Sir Alex Ferguson macam biasa lah buat turun Owen, cakap dia. Waktu tu lah berlakunya Fergie time. Alamak. Fergie Magic lah. Fergie Magic lah. Dia macam Fergie time. Nak jadikan cerita, Owen score membuatkan game tu jadi 4-3. Alamak, minit berapa? 90 tambah 6. Tapi ada kontroversi kat game tu sebenarnya. Orang kata additional time tu banyak sangat. Additional time, kalau kau tanya aku, banyak game tak? Referee kadang-kadang tak. Referee kalau dengan Ferguson, dia memang tambah time banyak. Time tu siapa? Time Botak lah. Aku tak ingat siapa referee. Tapi time season tu dia macam JDT sekarang kat Premier League, dekat Liga Super lah. Aku pun setuju juga benda tu sebenarnya. MU ada satu favourite referee lah, kalau korang cari lah. Dah apa web something lah, tapi kepala botak. Web lah. Web. Kepala botak. Aku rasa dia memang die hard fan MU. Time tu memanjang dapat additional time. Tapi gol tu
Dia mungkin sebab game tu beli roller coaster emotion lah untuk aku. Uish. Sebab tu aku pilih gol tu lah kan. Gol tu jahat weh. Gol tu jahat. Itu jahat. Satu lagi connection dengan Owen yang Liverpool tu kan, betapa bencinya. So aku yang mengecewakan aku di minit akhir adalah Michael Owen, ex Liverpool, yang time tu memang tengah dibenci pula. Kau kena faham. MU punya fans pun terkejut. Ya. Maafkan saya. Tevez dah belah bro. Ya. Tiba-tiba ada surprise transfer. Lah minit kan. Surprise free transfer. Gua cakap lu. Owen datang. Kau rasa dapat nombor 7 pula pakai. Yang berbulu lah. Aku macam Aku rasa ni memang Alex Ferguson saja nak buat fan Liverpool berbulu. tak tahu. But then again dia macam, weh itu memang surprise teruk tau. Ya. Owen datang pakai nombor 7. Kau penda tu. Ya. Aku tak suka sangat dia. Sebab aku bukan penyokong Liverpool. Okay. So aku tak tahu storyline dia waktu dulu kan. Cuma aku tahu dia legend lah. But then again dia datang MU pakai nombor 7. Datang pula surprise free transfer. Tak tahu apa benda. Tevez baru belah pergi Man City. Kau beli Owen. Tapi disebabkan gol tu lah membuatkan fans MU ni meletakkan Owen ni one of the legends yang Legend ke lah. kira legend lah. Ya. Sebab kau score game derby kan. And then kau score tu pula is a crucial moment di mana one of the iconic goal lah. Untuk MU fans lah macam, wah menang ke. Padam muka Tevez. Manchester, welcome to Manchester lah apalah kan. Ya. Macam tu lah. Wish. Ikonik tu yang billboard tu. Welcome to Manchester. Ada billboard yang CEO. Aduh. Okay. Tu gol aku Okay. Okay, kita habis cerita gol Owen lawan Manchester City. Okay, next. Kau punya gol pula di. Pilih. Aku punya goal pun ada story dia kak. Cakap story tadi kau hate watch. Aku tak adalah hate watch. Tapi aku berbulu dengan Mai. Aku berbulu teruk lah. Siapa tu? Sergio Aguero lawan QPR. Alamak. Yang apa? Alamak. Yang komentator Tyler macam menjerit Aguero. Score last minute. Buka baju. Wah. Cerita sikit dia. Kenapa bayangkan, ni? Kenapa dia memberikan impact besar kat kau sebagai fan MU? Walaupun aku macam dah boleh agak. Okay, kita bagilah sedikit kesinambungan sinopsis waktu tu. Okay. So waktu tu MU dengan City ni tengah fight untuk title. Okay. Diorang ni point sama tau. Pun sama Point sama. Okay. Yang membezakan adalah goal difference saja. Tapi dia ada botol lah tu. Tak apa, botol je kita cerita. So botol-botol tu senang cerita waktu tu ya. City memang nombor 1, MU nombor 2. Tak salah aku. But then again waktu game terakhir tu MU dah score, dah menang lawan Sunderland 1-0. Should be kalau City seri, dia orang menang lah. Dia menang betul. Dia orang potong point lah. Maksudnya sebab goal different memang City dah banyak. Maksudnya City dah MU tak boleh potong lah. Okay. So jadikan cerita, kalau game tu seri ataupun kalah, MU boleh naik. So MU menang 1-0 je. Game MU dah habis bro. Tu game City tak habis lagi Mat. Timestamp dia 93-20. Asal lama sangat Gol Aguero lawan QPR tu. Minit 93 20 saat. Oh 20 saat. Okay. Sebab dia 94 tak salah aku. Dia orang claim S94 lah. Tapi waktu timestamp berlakunya gol tu adalah 93 minit 20 saat. Dan Manchester City tak habis lagi game. MU dah selesai, tengah tunggu kat stadium, tiba-tiba notification masuk, Aguero score. Aduh. Ouch. Itulah aku rasa tu. Aku rasa macam ouch. Dia betul-betul kira last minute kill terus lah Ya, sakit. Aku ingat lagi momen tu yang Premier League siap yalah bawa dua-dua piala dekat, satu kat Sunderland, satu dekat City, sebab dia orang tak tahu lagi siapa menang. Betul. Sebab macam aku cakap lah, waktu tu dia orang perbezaan adalah goal difference saja. Tapi ada fun fact dia aku nak bagi sikit lah kat fan MU lah Korang selalu bahan Arsenal botol kan, tapi season 2 sebenarnya MU botol tau. Sebab sebelum game tu MU actually dah berapa point dah above. Kau kena Lepas tu faham. beberapa game, tak salah aku 5 ke 6 game memang kalah seri, drop points habis. So bagi aku sebenarnya City layak lah menang. Sebab MU betul.
So korang fan MU jangan suka sangat kutuk Arsenal botol Tak. Actually korang pun pernah botol. Zaman tu Arsenal biasa-biasa je bro. Arsenal, ya, Arsenal. Siapa Arsenal waktu tu? Aku harap season ni dia tak menang di. Semua pada aku. Arsenal punya botol lain macam tu. Arsenal punya botol lain time macam. tu MU punya botol teruk juga, lebih kurang. Ya. Tapi tu lah, dia kira moment Aguero tu kira memadamkan yang MU sebenarnya botol season tu. Bagi Betul. aku Sebab orang dah, sebab Aguero punya gol tu macam terlalu power lah. Dia meninggalkan impak yang sangat dalam. sangat besar lah Aku fan pun koyak dia. Ya, Macam tak kalau MU menang season tu, kira Premier League sekarang, rasa aku Liverpool dengan MU dah sama lah jumlah. Betul, masih sama lah. Bukan sekarang Liverpool dah potong tak ingat. aku pun tak ingat kena baru check tu. balik Sorry lah. Sebab terlalu lama sangat tu. Kira MU ada satu piala lagi Premier League Kau kena ingat zaman tu orang kata bila berlakunya gol tu, dan macam kau cakap lah, game tu adalah Balotelli first assist dekat Oh betul lah. Aguero. Itu satu-satunya assist dia dekat Manchester City. So semua orang tahu Balotelli ni macam mana waktu tu. Betul. Balotelli lah adalah orang yang sangat-sangat tak bagi pot kat orang. Aku nak buat apa aku buat. Tapi waktu tu dia berfikir secara rasional. Dia soal kat Aguero. Punyalah nak menang Punya nak menang je pasal Dia berdisiplin tiba-tiba. dia sanggup. Why always me tu dia tolak tepi. it always you. Dia bagi kat Aguero. Tu kira sumbangan ni nak menunjukkan actually Balotelli ni bagus juga. Tapi and then kemenangan tu lah membuatkan, orang kata apa, gol tu lah membuatkan kemenangan pertama untuk Manchester City. Ya. Mengangkat piala Betul EPL. macam ni kan tu kan. Yeah. Power amat. Faham lah kenapa Peter Duri boleh berjerit Aguero macam tu kan. Gol tu baik dia betul. Okay lah. Okay nak So itu aku lah. Kita pergi kepada gol kedua kau. gol kedua aku pula Gol kedua kau siapa? Okay, gol kedua aku ni aku rasa semua Premier League fans akan ingat lah. Which is gol walaupun orang kata tu dia bukan title decider ke apa kan. Gol Adebayor lawan Arsenal. Kau ingat gol tu? Yang celebrate tu ke? Ya. Ui, itu Itu ikonik gila. Okay, cerita dia season sebelum tu Adebayor dia main Arsenal. Lepas tu dia pindah Man City. Time tu City kan tiba-tiba banyak duit kan, oil money. ya betul lah. Aku tak ingat time tu Taksin lagi ke Pak Arab dah ambil. Pak Arab ambil kot. Para dah ambil tapi Dah tahun ambil. tu Farah dah 2009. So Adebayor masuk Man City. So bila Adebayor masuk Man City, Arsenal fan ni memang benci gila babi kat dia. Benci teruk. So kalau kat stadium dia akan chant gila-gila, maki-maki Adebayor lah. Oh faham. So what happened time tu, Man City dah lead 2-1. Man City leading time tu. Dia cerita dia bukan pasal decider ke apa tau. So setiap game tu, setiap kali Adebayor dapat bola, fan Arsenal akan kutuk dia, akan chant dia. So apa yang best yang aku baca, Adebayor kata dulu masa dia main Arsenal, dia punya apa chant tu lain tau. Chant tu macam memuji dia sebagai player lah. So what happen is bila dia pindah Man City, chant tu dah macam mengutuk parents dia. Oh ya, dia ada. So what happen, dia bengang lah. Ya tu. So ada sekali so masa moment tu dia main, time tu aku tengok dia macam dah naik share lah. Aku ingat lagi game tu. Aku tak tahu Adebayor macam naik share kan. Tiba-tiba dia dapat crossing, dia tanduk, gol. Dia berlari jauh pergi kat fan Arsenal. Lari kakak IP lah, macam naik share lah. Lari, buat slide. Gila weh, aku macam tu blockbuster weh. Dia Titanic kat situ. Absolute cinema gila. Macam ni tak kan. Lepas tu kalau kau tengok TV time tu, fan Arsenal semua dah maki-maki dia kan. Gila weh time tu. Tu one of the best moment lah bagi aku, yang aku ingat aku tengok game yang selain Liverpool pun kan. Sebab
bila kau dah kena maki apa semua, dia buktikan dengan gol, tu bagi kemenangan kat City kan. Ya, ya. Sebab So- dia skor pun minit 80 tak salah aku. Aku tak ingat minit Minit 80 dia skor. Dia skor lepas tu dah lari 100 meter ke. Wah, pergi buat onar. Lari slide. Mana tak kau kutuk family aku sini je. Emang style. Bagi aku style gila kan. Lepas tu dia kena ban 2 game. Betul lah. Dia kena ban 2 game, dia kena £20,000. FA kenakan kat dia. Tapi aku rasa itu adalah ban dan denda yang bagi dia berbaloi lah aku rasa. Puas bro. Puas. Dia kena denda £25,000. £25,000 Gila. Lepas tu Alah, kena £25,000 tak ada hal lah. £25,000 and then kena suspend 2 match. 2 match kan. So bagi aku tu, kalau fan Arsenal yang tengok ni mesti ingat gol tu lah. Fan City aku tak tahu sebab aku rasa tak ramai fan City kat Malaysia kan. Tapi Gila kau tak ingat. Dah lah match tu macam tu. Sampai orang kata apa, Adebayor kena saman tu. Improper conduct. improper conduct kan. Ya lah. Tapi kalau aku jadi dia pun aku buat macam tu. Kau tengok fan Arsenal waktu tu baling apa Mat? Baling bangku plastik kat padang. Badan aku plastik ke? Plastik stool. Gila epic siap. Punyalah marah gila kat Adebayor. Bangku plastik pun terbang kat dia. Tapi nak cerita kerja Adebayor sikit lah Dia lepas dia Man City, dia pergi Real Madrid lah Oh, Real Madrid, yes, betul. Dia pergi Real Madrid jap. Lepas tu masa kat Real Madrid pun dia loan. Lepas tu tak dibeli kan. Betul, tak beli. Lepas tu dia pindah mana lah? Crystal Palace Adalah dia main Crystal Palace sekejap, dia main Spurs sekejap kan. Tapi gol tu sangat ikonik yang membuatkan kita ingat kat dia tau. Dia one of the striker yang bagi aku jahat lah. Ya. Power. Dia Power power. kat dia, tinggi Dia power kan. tu. Tinggi, power, physical ada, laju. And then boleh bawa nama sampai Real Madrid tu kira power lah. Okay, power okay. Tapi one of the moment yang macam kita cakap lah, ikonik gila adalah waktu lawan. Mengingatkan apa? Mengingatkan dia kat dunia bola ni. Faham tak? Ni macam ni I'm untouchable. Okay, tu gol kedua aku. Okay, next. Gol kedua kau pula di. Apa dia? Gol kedua aku Okay ni. Ini pun bukan hate watch ni. Hate lah. Aku hate dia lah. Adalah di mana Torres versus Vidic punya gol. Yang mana? Yang Vidic terciduk, lepas tu dia score. Ni bawah sikit. Nanti orang tak nampak muka kau. Oh sorry Tak, dia sebab okay, Vidic dengan Torres ni dia ada history dia tau. Alright. Dan history dia ni adalah satu history yang aku tak suka lah. Season berapa lah? Ni 90 tahun 2009. 2009 yang yang Torres pergi tekan tu. Alamak. Aku tahu kau kecewa. Nanti orang tak nampak muka kau. Tahun 2009 tu aku tengah segan nak cerita ke botolan MU Botolan MU dia tu. So waktu 2009 ni home away lah cerita dia. Bulan March dengan bulan Oktober tak salah aku. 2009 ni. So first lawan dekat Old Trafford, second lawan dekat Anfield. Dan dua-dua result dia sangat-sangat tak memperasankan. Tapi gol yang kau pilih ni kat mana? Aku rasa yang dia terjatuh ni, okay, dia sebab aku tak ingat yang mana satu tau. Yang Liverpool baju kelabu mesti dekat Okay, kalau Old Liverpool Trafford. baju kelabu bermaksud dekat Old Trafford Trafford first pertemuan. So yang tu lah Vidic terciduk. Di mana bola tu bola tinggi. Okay. Vidic macam salah dia misjudge bola tu salah. Betul. Salah step ke macam mana kan. Dia macam salah timing. Torres siduk bola tu. Alamak, aku ingat dulu tu. Lepas tu dia score. Aku tak yakin actually Liverpool boleh menang game tu sebab kita tahu MU dekat Old Trafford macam mana. Tapi time tu Liverpool tengah bekerja dengan MU jugalah untuk Premier League kan. Tengah sedap juga sebab ada Torres dengan Gerrard. So waktu tu lah dia jadikan cerita. The moment dia score disebabkan Vidic punya mistake tu. Dan Vidic terciduk, Torres score. Disebabkan tu Torres adalah kryptonite untuk Vidic. Kryptonite Kryptonite bro.
Sebab apa? Ada momen lain juga ke? Sebab tahun yang sama, Okey. kempen yang sama, MU kalah dua-dua game. Okey, betul. First match kat Old Trafford 4-1 mat. Main apa Aku tak boleh lupa game tu. Dosena pun gol baik. 4-1. Dosena gol. 4-1 menang first match. Second match lawan kat Anfield. Kalah 2-0 mat. Alamak, yes. Dua-dua game tu, Torres score. Dan dua-dua game tu, insiden memang Vidic terciduk. Vidic hauk tu. Vidic mahu. Alamak. Dah lah hauk. Dua-dua game tu pula dia kena kad merah. Ya, aku ingat betul. Yang 4-1 dia kena kad merah. Second match yang 2-0 pun kena kad merah juga. Memang dah target lah. Kau rasa macam mana? Tahu aku cakap gol dia, tak kisah. Aku tak payah cakap gol yang mana satu kan. Tapi Torres versus Vidic, sangat-sangat pedih untuk aku tengok. Sebab aku minat Vidic. Vidic waktu tu bagi aku, Vidic dengan Ferdinand lah. Vidic ni adalah Terminator lah. Command tanker lah. Betul. Tapi bila kau kalah dengan satu makhluk alien nama El Nino yang datang kan, aku terus gelar yang El Nino ni yang kryptonite untuk Vidic lah. Ya. Time tu pula orang kata Vidic kira one of the top defender lah dekat Premier League. Memang tengah top gila. Tapi bila game tu dia macam menunjukkan segala kelemahan dia lah. Dia membuka kira macam Elino Fernando Torres melondehkan segala kelemahan dia. Tapi gol tu kira ikonik ke gol Torres tu untuk kau lah. Bagi aku lah, dia memberi kesan. Memberi kesan mendalam Kesan dalam. Sampai aku takut tutup muka tau. Aku tutup muka ni. Malu nak mengaku. Tapi baju dah pakai lah. Tapi tak boleh nak cakap apa lah. Time tu Torres memang tengah top lah. Torres sedap lah dia tu. Tengah sedap season tu. Tapi tak boleh sembang pasal Torres lah. Kau tak boleh sembang pasal Liverpool lah. Okay, sorry. Aku je boleh sembang. So waktu tu macam aku cakap lah, game Torres versus Vidic ni adalah aku dah cerita 2 match, dua-dua impact. Okay. Tapi impact pertama adalah lawan kat Old Trafford, di mana pakai baju kelabu, kepit tangan macam tu, Vidic jatuh, skor. Aku happy gila lah menang time tu. Sebab aku memang tak sangka Liverpool boleh menang. Sebab coming to that match, aku tak rasa macam dekat Old Trafford ni tak boleh kan. Tiba-tiba MU gol dulu game tu. Rooney penalty tak salah aku. Tak salah aku penalty lah. Lepas tu Gerrard dapat penalty. Lepas tu sebelum half time yang perkara tersebut terjadi. Jadi 2-1. Kan. So bila Liverpool menang game tu, memang aku time tu happy gila. Aku dah ingat menang Premier League lah. Tapi tu Tapi Torres ni dia, orang cakap dia adalah striker yang mengesan kelemahan defend dalam big games ni. Dia mengesan kelemahan defend dalam 10 minit pertama. Dia mencari kalau aku nak botol dia ni macam mana, apa kelemahan dia. So dia dah jumpa kelemahan Vidic tentu. Walaupun Vidic datang sebagai warrior daripada Rusia kan, terciduk Rusia. Betul lah, dia daripada Rusia. dia Spartak Moskov kot. CSKA Spartak Spartak Moskov. So dia daripada situ datang, orang tahu yang situ liga datang dia sangat-sangat kasar. Dia pula jenis warrior macam tu, tapi dia tewas di tangan warrior El Nino lah. Jambu Mamat Jambu. Aduh. Sedih tu. Ada lagi nak tambah? Tak apa cukup lah. Pedih. So kita pergi kepada gol terakhir kau lah. Tak aku Since aku tak boleh pilih Liverpool lah. Since kau pun fan MU kan, aku pilih gol MU juga. Tapi gol ni aku rasa semua setuju. Siapa yang tengok Premier League time tu semua setuju gol ni sangat ikonik. Adalah gol Federico Macheda lawan Aston Villa. Aku cakap kau time tu, aku tengok dengan abang aku. Sebab aku dulu tengok bola, aku suka tengok dengan abang aku. Sebab kadang game Liverpool dulu, lepas tu game MU kan. So aku layan lah dengan dia. Cakap je lah kau minat MU. Cakap je lah kau minat MU. Ada minat sikit lah. Kan, kita selalu hate watch lah, terminat sikit kan. Tapi time tu MU, tak salah aku dia nak kejar tempat pertama ke tempat kedua time tu. Aston Villa time tu dia dah macam nak push ke Europe tau. Oh, faham. Ataupun dia dah dapat nombor 2, nombor 3, aku tak ingat. So MU kalau menang tu dia dapat potong Aston Villa ke apa, aku tak ingat. Kan?
Tapi time tu kedudukan dah 2-2. 2-2 Kau ingat lagi tu? Game tu aku tak tengok. Tapi time tu dah seri 2-2, betul lah. Aku 2-2. tahu yang dia turning tu lah. Tapi aku tak tengok detail lah game tu. Sebab Federico Makeda bukan favourite player aku kan. Ya. Tapi time tu aku suka tengok lah, kaji in general. Time tu Ferguson bawa Federico Makeda. Tapi aku dah baca berita lah time tu. Nampak sangat aku macam penyokong sunyi. Aku masa dia biar. Sebab tu aku tak nak cakap apa-apa. Nak So tengok aku kau dah- minat ni. Time tu Federico Makeda dia tengah scoring lah dekat under 23. And dia time tu umur berapa, muda lagi kot. Umur 19 ke 20 aku tak ingat. And so tengok, masa tengok line up tu, dia ada seorang budak nama Federico Makeda. So what happened is, itu yang powernya Ferguson ni. Dia boleh bawa keluar Federico Makeda tu untuk cuba berimpact. Di kedudukan yang tak tengah MU tengah struggle kan. Betul. Bukan struggle, tengah seri lah. So tiba-tiba dia boleh buat gol macam tu ni. Memang momen yang macam gila. 17 tahun dia tu. Umur dia pun 17. Ui, zaman-zaman Rashford. Macam kau bayangkan umur 17, kau dah score gol yang sangat penting untuk MU. And gol tu juga yang membawa kepada kemenangan MU season tu, Premier League. Hui, gila tu. Tentu memang hype gila lah. Aku pun terminat Federico Makeda. Aku siap ikut je. Aku tahu next game lawan Sunderland dia score lagi. Kan? Power dah tu. So kira burst into the scene lah. dia punya burst into the scene tu lagi padu daripada daripada siapa, City punya tu, yang jadi ni sekarang host dekat CBS tu. Oh, Michael Richard. Macam Michael Richard tu. Aku rasa dia punya burst into the scene tu, dia burst kau-kau kan. Okay dah. Kalah daripada burst into the scene Michael Richard tau. So time tu bila kita nampak player yang umur 17 beri impact macam tu, Jahat lah. kan, dia macam budak ni gila lah. Second game dia gol lagi. Kan, Lain macam. magic lah. Kau tak tahu sangat apa kesan Makeda budak kau ni. Tak ada. Aku saja nak bagi kau cerita. Nak tengok sedalam mana kau minat MU ni. Aku kan minat lah. Aku suka football. So in ternyata general. kau memang Aku football in general ni. Kau jangan kau sebenarnya sokong tapi kau menidakkan benda tu. Kau boleh tahu pasal Federico Siut Makeda tu kan. Tu kira power. Aku ingat gol tu sebenarnya. Dia turning terus bola tu masuk top corner. And then dia terus celebrate pergi akhir bro. Wah. Umur 17 weh. Bayangkan kau tahun ni kau SPM kau score. And then untuk physical dia sangat-sangat tinggi. Dia bukan sangat tinggi. Dia tinggi lah. Tinggi tak terlalu bulky sangat. Dia tinggi yang kurus. Kaki panjang tapi dia boleh score bola macam tu. So membuatkan orang macam, "Uish, kau budak mana Ya. Tiba-tiba datang score. Lepas tu semua celebrate sebab dia budak kan. Kau Federico Makeda. Tapi career wise dia tak pergi, dia tak capai lah hype yang dia buat tu. So orang ingat aku mungkin tekanan gol tu mungkin merencatkan pembangunan dia juga lah. Merencatkan Sebab dia ada masalah injury. Lepas tu dia banyak loan. Time tu pula MU dia ramai striker yang solid-solid kan. Berbatov ada lagi kan. Faham. Rooney ada lagi. So dia susah, Cicarito. So dia susah nak dapat tempat lah. So dia selalu kena loan out. Last tak jadi apa sangat lah. Dekat Panathinaikos dia macam adalah nampak dia scoring. Oh yelah, dia pergi Panathinaikos. Tapi tak ada lah nampak macam dia jadi superstar ke apa lah. Tak, dia ada momen dia je lah. Momen dia tu kira aku time tu umur aku sekolah lagi kot, ke baru sekolah lagi ke baru uni kan. So buatkan aku, budak kau umur 17, agak bising lah time tu. Umur 17 boleh beri gol kemenangan ke MU kan. Kau pergi cari balik lah kotak-kotak kau. Aku rasa ada MU nya barang. Tak ada. So itulah pilihan aku, Makeda lawan Aston Villa. So siapa yang ingat gol tu, mungkin korang boleh komen dekat dekat ruangan komen tu. Mungkin korang ada cerita ke masa bila korang tengok gol tu, apa pendapat korang tentang Makeda boleh komen kat bawah Komen okay. geng. Right. Terima kasih untuk komen korang. Okay, kita berada di gol terakhir kau lagi. Aku kalau gol terakhir ni aku akan sajikan benda yang sangat-sangat lazat lah. Lazat lah Bagi aku. Okey. Gol dia adalah gol
Daripada Arsenal. Kau ni pilih Arsenal, pilih lah tim lain. Tapi bukan sebab Arsenal lah. Dia sebab player go daripada Mesut Ozil. Uish, aku tak boleh nafi lawan Chelsea. So time tu tahun 2016 kot. Aku ingat waktu tu dia macam buat counter attack daripada bawah. Okay. And then suddenly Ozil bawa bola daripada bawah tengah, counter attack passing ke Sanchez, and then dia pergi lari buka ruang. And then Sanchez cross kat dia. Dia volley, tapi volley rebound. Volley rebound ni macam signature move Ozil lah, di mana dia suka sepak bola ke tanah dulu. Okay. Bola tu dia sepak ke tanah, lepas tu benda tu macam tu, bola tu melantun. Melantun lah. Dia buat gol macam tu lawan Chelsea, Mat. Bukan nasib ke sepak itu? Tak. Aku nampak macam nasib. Semua orang cakap macam nasib. Okay. Tapi bila orang tanya dia, tengok interview, orang cakap memang dia technically sepak macam tu. Sengaja sepak macam tu sebab itu adalah one of the signature move dia untuk score. Sebab dia suka sepak bola ke tanah halu. And then dia buat lawan Chelsea pula. Dan dia signature dia yang dia macam slice bola tu ke bawah. Dia suka buat benda tu. So itulah yang dia buat. So bila dia buat tu, kau bayangkan gol tu pula, Chelsea kalah 3-0 tak salah aku. Okay. So Ozil score 3. Yang gol ketiga. Tak, maksud aku gol yang ketiga lah. Dia score the final goal. Goal macam tu. Dan waktu tu tak salah aku Manchester pula, yang Chelsea. Manager dia Antonio Conte. Okay. Disebabkan kejadian tu lah Conte telah menukar formasi Chelsea selepas itu. Pergi kepada 3-4-3 bro. 3-4-3 yang akhirnya dia menang Premier League season tu, Mat. Kira Ozil melondehkan kelemahan Chelsea lah dalam game tu. Dan terus membuka mata Antonio Conte. Betul lah. Terus Conte tukar formation Chelsea. Selepas tu pergi kepada 3-4-3, lalu membolosi sehingga final season dia orang menang. Tapi yang menang tu tak kisah. Aku tengok gol Ozil tu je. Gol dia lawa lah. Tak nafi lah, Ozil ni satu kira football figure, football player yang memang impact dia sebagai midfielder kan. Midfielder, winger dia boleh main tak? Tapi boleh. Dia banyak mostly midfielder, nombor 10 lah. Aku minat dia sebagai nombor 10 lah. Berapa banyak dia assist Ronaldo kat di Madrid? Sebab Ozil ni salah satu midfield yang technicality dia power lah. Through ball dia lazat tu. Cara dia slice bola, cara dia swap dia punya striker. Kalau kat Real Madrid dia swap Ronaldo. Aku ingat gol dia yang kat Champions League tu. Ingat lawan Ludogorets. Yang dia macam chip keeper tu. Keeper ke defender yang kena? Defender yang kena waktu defender rasanya. Tapi aku tak ingat lah keeper ke defender. Tapi senang cerita dia orang kena lah semua time tu. Betul. Dia bawa, dia chip atas, dia goreng lagi, dia cut inside lagi. Dia punya relax main tu kan. The calmness. Betul. Dia bagi aku susah nak cari player macam dia. Even kalau kau tengok Premier League sekarang pun tak ada lah macam Ozil tu. Masa Arsenal baru sign dia tu, dulu mana ada Fabrizio Romano apa semua ni. Kau tak tahu, tiba-tiba je Romano baru nak hafal nama player macam tu. Fabrizio baru nak hafal nama player. Tapi time tu dengar, aku agak terkejut ke masa dia masuk Arsenal tu. Aku macam betul ke asal kau nak keluar Real Madrid masuk Arsenal kan? Betul, daripada Real Madrid baik. Tapi fee dia mahal agak, tak salah aku 60-50. Logik lah. Dia menang berapa Champions League pula kat situ. Yang interesting is yang aku ingat lah tentang Ozil lah ni, keluar sikit daripada gol tu lah. Aku ingat pasal Ozil masa kat Arsenal tu, dia time tu Arsenal mesti tak ada duit sangat. So fans Arsenal ni dah start kutuk Wenger apa semua, start kutuk ni faham. Sebab tak spend kan. Lepas tu tiba-tiba Ozil. Orang tahu. Tapi time tu sumpah aku kalau tengok Wenger kan, aku label dia sebagai seorang yang stinky lah. Aku cakap dekut siapa tu. time tu aku pun sama. Asal Muhammad ni kau nak fight untuk ni tapi kau tak nak spend. Kau bawa player yang macam mediocre, macam budak-budak muda, kau tak nak spend kan. Tapi bila dah besar ni baru aku tahu sebenarnya Arsenal time tu memang tak ada duit. Ya, betul. So aku Wenger tu kira power lah buat kerja sebenarnya. Aku rasa Mesut Ozil pun dia bayar loan Expeditor.
Dia escalator Mungkin Ozzy memang minat dengan The Gunners dulu. So tu one of the reason jugalah kot. Yang dia sanggup datang, tak kisah. Okay, tak apa, aku pejam mata. Yang penting aku boleh main for Gunners. Gunners tu sebut geli kot. Meriam bulu. Meriam bulu. Tapi cara dia meninggalkan Arsenal pun agak sedih kak. Kan dia Konflik komen, dia dengan dia komen pasal Palestin Aku tak ingat lah. And then Unai Emery tak banyak pakai dia. Ada konflik kat tu dengan Unai Emery ke apa kan. Aku tak tahu kan, korang pada peminat fan Arsenal yang tahu kisah Ozil kan, korang boleh komen lah. Kita orang suka baca komen korang. Kalau yang mana boleh mungkin cerita momen best lah korang tengok Ozil kan, kita orang serahkan kat korang untuk isi kat ruang komen lah dia. Betul. Alright. So habis aku punya gol terakhir. Tak ada honorable mention Tak ada. Okay, itu saja untuk konten kali ni. Korang mungkin yang mana yang menonton ni mungkin boleh share korang punya gol-gol ikonik korang dekat Premier League dia. Yes, silakan share je kat komen. Kita akan search. Sebab kadang bila korang komen, kadang-kadang dekat TikTok dia akan keluarkan benda tu. So kita boleh tengok ke gol-gol korang tu, yang mana korang komen. So kepada korang yang tengok kita orang punya podcast dekat kat YouTube and then dekat TikTok, terima kasih banyak-banyak. Sokongan korang kita orang hargai lah. And then untuk komen-komen semua kita orang baca. And then yang mana yang tegur untuk kita repair, perbaiki, kita orang terima. And then kita orang kat sini pun adalah sebagai seorang fans yang cuba nak bercerita nak share dengan orang-orang lain kat luar lah. Mungkin korang pun fans juga. Tak semestinya fans tak boleh nak bercerita pasal bola kan. So kita orang ni hanyalah seorang fans yang suka bercerita santai, layan. Betul. Kan. Saja nak relate dengan korang bulan-bulan puasa ni kan. Waktu-waktu moreh kan. So kepada korang yang support kita orang, terima kasih. So jangan lupa subscribe, komen, share kat orang lain supaya kita orang boleh buat konten-konten yang best kat korang. Alright. Yang mana komen-komen negatif yang macam mencaci tu korang boleh pergi mampus lah. Okay, itu je. Bye.